Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Sakinah binti Mat Taufik, berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Merlimau 1. Kod sekolah saya ialah MBB 1031. Saya seorang yang gemar membaca kerana membaca bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga dapat menambah ilmu dan membuka minda kita tentang dunia sekeliling. Hari ini saya ingin berkongsi tentang buku kegemaran saya yang bertajuk Menentang Dunia. Buku ini ditulis oleh Kaoru dan diterbitkan oleh Kadogawa Gempa Stars SJNB HD. Manakala ilustrasinya dihasilkan oleh Candy Factory. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 dan mengandungi 152 muka surat. Daripada segi visual, muka depan buku ini sangat menarik, penuh dengan warna-warni yang mampu menarik perhatian sesiapa sahaja. Lukisan di dalamnya juga sangat cantik dan penuh ekspresi, menjadikannya lebih mengasyikkan untuk dibaca. Selain itu, bahasa yang digunakan sopan dan sesuai untuk semua peringkat umur. Manakala saiz tulisan juga selesa dibaca. Buku ini mengisahkan tentang dua sahabat bernama Julian dan Xian. Mereka menjadi rapat semasa di universiti. Tetapi sebenarnya mereka sudah mengenali antara satu sama lain sejak sekolah menengah. Dahulu mereka pernah menjadi rakan sekelas sebelum Xian berpindah sekolah. Pada waktu itu, Julian mengalami fasa memberontak dan sering menentang orang di sekelilingnya. Namun, apakah punca sebenar yang menyebabkan perubahan sikap Julian? Hal ini menarik perhatian Julian yang begitu ingin mengetahui kisah di sebalik persahabatan mereka. Kemuncak cerita yang paling menarik bagi saya ialah apabila Johnny akhirnya mengetahui bahawa abangnya pernah menjadi mangsa buli semasa bersekolah dahulu. Bahagian ini sangat menyentuh hati dan memberi pengajaran yang mendalam. Melalui buku ini, saya belajar bahawa setiap remaja pasti akan melalui fasa pemberontakan. Tetapi, kita tidak boleh membiarkan emosi itu menguasai diri sehingga menyakiti orang lain. Kita perlu belajar mengawal perasaan dan mencari cara yang lebih baik untuk mengekspresikan diri tanpa mengganggu kesejahteraan orang lain. Saya sangat menyarankan kamu semua membaca buku ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang cabaran dan konflik emosi dalam kehidupan remaja. Sampai di sini sahaja pengkongsian saya tentang buku kegemaran saya. Sekian, terima kasih.